dia nak tarik. Jadinya adalah bagus kita maintain. Saya rasa gear 3 je ni sampai sudah. Kemungkinan gear 3, gear 4. Ui, baik bang. Gear 3 je. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat bertemu kembali. Ya, lagi sekali kita bersama-sama berdua. Kita nak naik genting. Aduh, saya takut sebenarnya naik genting ni. Sebab motor ni dia terlalu power untuk ini lah bagi saya. Apa-apa kita start dulu. Naik dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada kawan-kawan pula kat sini. Kawan-kawan tukar mod dulu. Saya rasa lagi selamat untuk saya pakai standard di sini. Okey, oleh kerana dia 4 silinder, bila kita tukar apa-apalah slip on, confirm bunyi A. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ui. Sedapnya. Okey, kejap. Okey. Dia nak main aja motor ni. Jom. Okey, gear 2 tak boleh, 3 terus. Kenapa saya cakap tak boleh? Dia nak tarik sangat. Dia terlalu nak tarik. Jadinya adalah bagus kita maintain. Saya rasa gear 3 je ni sampai sudah. Kemungkinan gear 3, gear 4. Ui, baik bang. Gear 3 je. Dah habis. Dah habis. Okey, Ryan. Ui, baik. Ryan, okey. Tak perlu turun. Sebab dia full power dia 10,000 rpm. Meter torque dia naik sampai 9 untuk full potential dia. Jadi dalam gear 3 ni saja, tak payah draw bang. Sayur je naik. Tu sekat tadi saya agak dah gear 2 tak boleh pakai. Okey, layan saja. Takut ni apa ni? Basah ke apa? Okey, layan dulu, jom. Dari segi pelayanan, pelayanan setakat yang saya dah layan ini senang. Saya cakap, macam saya cakap tadi dalam video sebelum ini, sebab weight distribution dia kat depan tu banyak sikit, 51%. Jadi grip dekat depan tu memang kita rasa dia melekat dah. Saya macam dah agak-agak, tapi tak rasa. Tak nak beritahu dululah. So kita dah rasa ni memang memang rasa dekat. Oi, dah tayar depan ni memang plantain. Senang bang. Nak mencilok-cilok tu sangat senang. Inilah kita mau. Aduh, yai. Dia kadang-kadang motor ni dia sopan tau. Sebab dia punya cara apa tu, penyampaian enjin dia tu pada low RPM, dia macam sopan je. Dia bagi terima kasih teman lalu. Sekali santap bang, kena dia punya RPM tu, kurang ajar terus bro. Lagi terus. Macam ni kan dia bagi relax. Okey, terima kasih. Lepas ni ini baru itu baru perangai betul dia. Tapi bagus ni. Oi, baik. Senang. Oi, baiklah. Sebab dia punya package ni baik bang. Dia punya body, frame, chassis keseluruhan lah maksud saya. Dengan suspension dia tu, dengan style 5 Brembo dia tu. Dia lain merah. Memang meyakinkan bila kita bawa. Sangat meyakinkan. Okey. So kita boleh late braking lah sikit-sikit. Baik. Tu. Ni bawa pakai dia. Sabar ni. Jalan tak apa-apa elok ni. Bawa bertenang. Tadi dah rembat sudah lah. Ni relax. Ini bau seronok. Aduh, yai. Apa lagi nak inilah keseronokan dia. Dia nak menarik je gojanya. Ini baru standard mode tau. Saya tak berani nak pakai sport mode kat sini, takut terkoyak.
Kita boleh sabar, motor ni tak sabar. Dia memang nak ajak main dia. Main je kojanya. Aduh. Oh, okey. Walaupun dia power keseluruhan dia memang power teruk kan. Saya boleh rasa lah kat highway tadi saya dah bawa dia punya pick up dia ni yang 107 Nm tu memang sangat baik. Tapi oleh kerana package keseluruhan ini, walaupun kita bawa dengan kelajuan itu kan, kita rasa dia sangat selamat. Itu kita nak pakai tu. Kita yakin dengan gaya kita bawa. Kalau macam saya bawa punya cara kan, kalau saya punya bawa punya cara ni, sebab saya lebih nak pada menguji. Mungkin kalau yang baru-baru pakai, dia mungkin tak bawa macam saya lah. Mungkin dia bawa relax lagi, nak biasakan diri. Saya dah lebih kepada nak menguji. Jadi saya kena hentam. Alah, hai. Sabar. Sebab dia punya, walaupun kita dalam keadaan yang huru-hara tu, chaos macam tadi tu, dia masih lagi rasa selamat kalau kita boleh manage. Kita kena pandai manage lah juga. Kalau tak pandai nak mengaturkan cara ni, berterabur juga rasa dia. Tapi kita pandai manage. Kalau terlebih laju, nak buat apa, macam tu lah lebih kurang. Terlajak sikit dah buat apa, macam tu lah lebih kurang. Jadi saya Alah, hai. Baik bang. Kesimpulan saya sebuah motosikal naked 1000cc yang sangat ngam dari segi keseluruhan package-nya, suspension, chassis, nimbleness, power jangan cakap lah, power terlebih 155 horsepower, 107 Nm tu. Alamak, itu bukan dah biasa-biasa, tu dah lebih sangat dah. Sangat banyak. Tapi dia memang bukan untuk beginner lah maksud saya. Tapi kalau anda contohlah daripada sisi 250, anda nak melompat kat 1000cc ini, zaman dulu mungkin lah macam orang tak berapa nak ni sangat, tak berapa nak galak kan, sebab dulu teknologi dah berbeza. Tapi sekarang ni dia dah ada traction controlnya, dah macam-macam teknologi yang dekat motosikal ini, yang membolehkan kita mengawal motor ini. Walaupun kita yang bukan kata newbie betul-betul lah, tengah-tengah, kita dah biasa bawa 250 mungkin, 400cc mungkin, dah boleh dah. Sebab dia ada ready mode yang paling tidak pun rain. Kalau tak pun kita boleh custom tahap powernya macam mana, tahap dia punya throttle response dia macam mana, yang macam mana kita nak supaya kita selesa untuk bawa. Itu bagus je. Nak kata beginner betul, saya tak galakkan. Tapi yang kata dah intermediate sikit, dah ada pengalaman, mungkin dah lama bawa 250, mungkin 400cc, mungkin okey. Untuk anda macam tu okey. Dah sampai sini ke? Oh, dia punya senang bawa tu bang, saya tak rasa. Dia punya tahap kesenangan nak bawa tu, saya dah tak rasa saya dah sampai sini dah. Alah, dah habis dah ke? Nak kena minum dah lepas ni. Oh, tapi satu pengalaman yang sangat menyeronokkan dengan 1000 SP ni, apa yang anda akan dapat? Satunya anda akan dapat keseluruhan package yang sangat ngam. Dan daripada keluar kedai tu, anda tak perlu nak fikir nak buat apa-apa, melainkan anda cuma tukar slip on exhaust saja. Apa-apa exhaust pilihan anda lah, yang bunyi ada perang sikit kan. 4 inline 4 silinder ni exhaust kena dengam. Baru kita feel macam ni kan. Dia pakai exhaust slip on ni dah sedap dah, cukup sedap. Sebab dia keluar kedai tak perlu buat apa secara apa-apa benda lain selain daripada slip on exhaust tu je bagi saya. Lain-lain semua dah mantap. Itu karakter yang paling ngam yang kena ada pada sebuah motosikal, pada pendapat saya personally. Yang kita tak perlu semak-semak nak tukar itu, tukar tayar, nak tukar brake, nak tukar, tak payah. Standard macam ni dah ngam. Sebab dia standard dah baik lah, Brembo, Stel 5, Olin. Alamak, apa nak lagi? Oi, sedap bawa bang. Sebab motor ini yang mengajak kita main. Saya pula kena relax. Alamak, saya kena sini bersantai kan, bawa bertenang dulu kan. Aduh, dia punya baik tu bang. Memang baik lah, bagi saya sangat baik. Itulah tuan. Memang best. Jumpa lagi datang. Jangan lupa share dan subscribe Honda 1000 SP. Dengar. Assalamualaikum.